membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 14 Mac 2025. Penaung Matius bab 21 ayat 12 hingga 14. Setelah itu, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup wang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia berkata kepada mereka, "Telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri." Selepas itu, orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Yesus di bait suci, lalu dia menyembuhkan mereka. Cuba bayangkan, sebuah pasar haiwan di mana orang ramai cuba beribadat. Yesus berasa marah. Dia membuat cemeti untuk mengusir mereka dan membersihkan tempat itu. Dia memberitahu orang ramai sebabnya, ada tertulis, "Rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri." Apakah kegunaan bait suci? Petikan di atas menunjukkan jawapan Yesus yang jelas, yaitu doa. Yesus juga menggunakan bait suci untuk menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang ramai tentang Tuhan. Dia tersenyum mendengar pujian Hosana bagi anak Daud dari mulut kanak-kanak. Jika kamu ialah milik Yesus, kamu juga adalah bait Allah. Yesus mempunyai prihatin yang sama terhadap kesejahteraan kamu sebagaimana dia prihatin terhadap bait suci pada zamannya. Paulus menulis, "Kamu tentu tahu bahawa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Kamu bukanlah sampah dan tidak seharusnya menganggap diri seperti itu atau membenarkan orang lain berbuat demikian juga. Yesus mati dan bangkit semula untuk menjadikan kamu miliknya supaya kamu yang menaruh harapan pada Kristus akan mendatangkan puji bagi kemuliaannya." Kita berdoa, "Tuhan, bantulah saya menyedari dan mempercayai nilai tinggi yang Engkau letakkan ke atas saya." Amin.